Tuan Izzat nak tuan obses macam mana Izzat obses menabung emas. Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat petang semua kepada Gold Sewa Izzat. Okay, sekarang Izzat berada di hadap emas-emas yang bernilai lebih 1 juta. Alright, ni depan ni lebih 1 juta. Izzat nak tunjuk dekat tuan-puan semua berkenaan dengan emas Polygo yang 1000 gram ni. Sebab itu kalau perasan kan, grup Izzat ni Izzat tulis misi 1 kg emas. Izzat nak tuan-puan semua capai 1 kilo emas macam ni. Sebab apa? Sebab secara peratanya, okay, pada tahun 2024, 1 kilo macam ni berat ni, alright? 1 kilo macam ni sekitar RM325,000 Malaysia. Tahun 2025, tahun lepas, harga dia sekitar RM400,000 Malaysia. Tapi hari ni kalau tuan-puan pergi tengok balik, 1 kilogram emas ni tuan-puan dah cecah RM698,000. Ni, 1 kilo ni saya pegang ni. Harga dia hampir RM700,000. Tahun lepas berapa? Tahun lepas RM400,000 je. Peningkatan lebih kurang RM200,000 dalam masa setahun. Nampak tak? Sebab itu Izzat nak sangat tuan-puan fokus kumpul gram emas. Alright? Untuk permulaan, mungkin tuan-puan rasa macam susahlah Izzat nak capai 1 kilogram emas ni. Yes, betul. Tapi keajaiban tu akan berlaku bila mana tuan-puan mula menabung. Tuan-puan untuk kali pertama menabung, cuba tukar kepada item yang paling kecil, iaitu 1 gram. Lepas dah ada 1 gram, cuba tukar yang item yang paling kecil pula, yang 1 dinar ataupun 5 gram. Begitulah seterusnya, tukar yang 5 dinar, ini yang 10 dinar. Ini 10 dinar ni, berat dia 42.5 gram emas. Harga hari ni 10 dinar, lebih kurang RM30,000. Ni Izzat pegang ni RM30,000. Tahun lepas, 2025, harga dia 10 dinar ni RM17,000 je. Nampak tak? Sebab tu tuan-puan Izzat nak tuan-puan obses macam mana Izzat obses menabung emas. Alright? Izzat percaya dengan tuan-puan semua, kalau tuan-puan buat perkara yang betul, follow sahaja orang kaya buat. Kita ni kena follow apa yang orang kaya buat, baru kita akan dapat apa yang orang kaya dapat. Apa dia? Menabung lah. Alright? So Izzat doakan semoga dalam grup ini semua terus konsisten menabung sehingga capai 1 kilogram emas ini. Ataupun yang kecil sikit ni, kita ada nugget ni 250 gram emas ini. Nugget ni 250 gram emas ini, sekarang ni harga dia RM174,000 Malaysia. Tengok, tahun lepas 2025 harga dia sekitar RM100,000 Malaysia je. Tahun 2024 RM81,000 Malaysia saja. Siapa yang simpan dan tak guna lagi tahun-tahun akan datang, saya Izzat yakin dia percaya nilai dia makin bertambah. Alright, tuan-puan akan capai bilionier nanti insya-Allah. Alright, so all the best, semoga terus konsisten menabung nanti insya-Allah.